Ramai yang ingat food supplement dan juga health supplement adalah benda yang sama. Tetapi ia adalah salah. Ia adalah tak sama langsung. Yang mana untuk food supplement dan juga health supplement ada 3 perbezaan utama, iaitu dari segi label, regulation dan juga pendaftaran produk. Dari segi pelabelan, pelabelan untuk food supplement dia perlu mematuhi dari segi Akta Makanan 1983 dan Regulation 1985. Tetapi untuk health supplement dia akan ikut guideline untuk pharmaceutical dan juga DRGD guideline. Yang kedua adalah dari segi regulation. Food supplement akan dikawal selia di bawah Food Safety and Quality Division, tetapi untuk health supplement akan dikawal selia di bawah NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang mana dari segi dari segi regulation dia lebih strict kepada formulation dan juga product safety. Yang ketiga dari segi pendaftaran produk. Dari segi pendaftaran produk, food supplement dia tak ada mandatory registration, tetapi perlu pastikan produk tersebut compliant ikut Akta Makanan. So bagaimana nak buktikan food supplement itu adalah compliant, boleh dapatkan kelulusan perlabelan dengan Food Safety and Quality Division. Tetapi untuk health supplement, you all kena dapatkan dan daftarkan produk di bawah NPRA dan dapatkan MAL number. Okey, yang mana dari segi pendaftaran untuk health supplement dia lagi detail, lagi ambil masa, dari segi documentation lagi banyak. Siapa kat sini suka info macam ni, jangan lupa untuk like, komen dan juga share.